family. Let's go for production. Ara pun nak jadi macam Rama-Rama lah. Untuk Ara, Papa tak belikan apa-apa. Ikut je Ara. Hai semua, nama saya Caca. Saya berasal dari Klang Selangor dan saya membawa watak suara Ara dalam siri Pada Zaman Dahulu musim ke-6. Caca melakukan suara Ara ni dari umur 9 tahun. Buat suara Ara ni agak mencabar sikit sebab Caca dah meningkat remaja. Jadi nak buat suara lebih comel tu agak susah sikit. Macam ni, Aki, ceritalah. Watak Ara ni ada banyak persamaan dengan Caca. Ara ni manja, ada sifat ingin tahu, sama macam Caca juga. Jadi, senanglah Caca nak lakonkan dan menjiwai watak Ara. Ada banyak lagu yang Caca kena nyanyi. Caca pun suka nyanyi juga. Jadi, dalam proses recording, Caca sangat enjoy. Oh amai-amai, belalang kupu-kupu. Tepuk ramai-ramai, Aki upas susu. Ara ni, dia sangat rapat dengan abang dia. Lepas tu, dia sangat manja dengan atuk dia. Tapi, abang dia selalu sangat kacau dia. Ish, abang ni! Salah satu scene yang bagi Caca mencabar untuk lakonkan watak Ara ni apabila Ara ni kena menjerit. Caca tak selalu menjerit. Jadi, apabila disuruh menjerit, tekak Caca sakit. Jadi, itulah antara cabarannya. Saya Caca. Saya pelakon suara untuk watak Ara dalam siri animasi Pada Zaman Dahulu musim ke-6. Jom saksikan siri animasi Pada Zaman Dahulu musim ke-6 di Astro Prima, Astro Ceria dan NLC TV.